keluarga, anak-anaknya sekarang ni apa khabar? Alhamdulillah, masih lagi di wheelchair. Kalau jalan pun kena berhati-hati lah. Jadi anak-anak pilih pendekatan untuk pakai wheelchair ni. Kalau kita tengok dekat social media, keluarga akak dikecam teruk, terutama sekali kepada Armani. Orang kata dah bermisai, takkan tak nak tolong keluarga. Daripada hari sekolah pun saya dah start kerja, dan selepas saya graduate saya terus kerja, buat 2 part time in a row untuk bantu my family, untuk my mom. Semua gaji 99% saya pergi semua kat my family. Dia memang banyak berkorban untuk kami sebenarnya. Nak kata dia anak tak kerja, dia lah paling banyak kerja. Itulah kami. Netizen melabelkan keluarga akak ni sebagai penipu, menggunakan sakit sebagai satu tiket untuk meminta sedekah. Kalau dia fikir saya sakit tu dah cukup bagus. Ada kata saya pura-pura pakai makeup, hitamkan bawah mata. Macam hari ni saya pakai sedikit lah makeup. Satu hari kat live 1 dan live 2 dengan Ali Syukri, saya memang tak pakai makeup. Saya nak berjelaskan, saya ni pemalas nak bercantik-cantik. Hari pertama balik dari hospital, saya capai jubah je lah. Pakai tudung tu, sebab tudung tu je yang tak perlu gosok. Kebetulan bila kita beraya, Datuk Ali Syukri dengan baik IT-nya nak buat live. Okeylah, kita sama-sama menjana income. Dia tanya saya macam mana nak tolong saya. Saya bilang jangan tolong saya, bagi saya pekerjaan. Okay, why don't we do jadi live host malam ni? So kita okeylah, tak tahu pun kita nak pergi buat live host. Kita datang beraya. Biasalah Datuk Ali Syukri, dia dengan style dia. Saya hormat lah, saya happy nak jual produk dia. So kita buat apa yang patut. Tapi tanggapan orang berbeza kan. Anda semua salah faham. Ramai yang cakap dalam live tu, oh Manda ni nangis berpura-pura. No, bila you sentuh topik-topik yang sensitif, I tak boleh stop myself from crying. Kita tak pernah nak pamerkan on social media. At that time, Papa punya way is to bagi tahu lah semua. That's why keluar, tak ada TV, tak ada sofa, semua tu. Kita bukan meminta untuk, oh we want TV, Datuk we want tanya, sofa. rumah ada TV ke? So anak-anak saya tak ada. Dia macam pelik. Kita orang okey je tak ada TV. Sebab kalau nak menghafal apa-apa kat rumah, ada TV leceh sikit. Kalau ada rezeki, kita tengok wayang. Dan kita orang tak ada sofa. Kita belajar simplicity of life, duduk atas lantai ataupun kapit tipis. Kita orang tak merintih, menangis. Yang membuatkan orang marah sebenarnya bila akak meminta spesifik kereta yang berharga RM150,000. Yang mana ada baca komen tau, oh dia dapat 200k daripada Datuk. Kita tak dapat lagi lah. Datuk pun bukannya senang-senang nak bagi 200k. Mestilah kerja. Yang kita dapat hari tu pun duit daripada Papa, semua dah habis bayar hutang. Kalau you rasa kita dapat 200k, you rasa memang ramai lagi yang datang. 200,000 tu tidak wujud. Ia hanya satu soalan lucu daripada Datuk. Kalau you dapat 200,000 buat apa? I macam laklok-laklok, anak-anak kat belakang say we buy car. I pun we buy car lah. It's a spontaneous cute answer. That question will cause so much hate. Manda punya DM filled dengan hate. Saya pergi kerja lah, kau pemalas. Dah selalu hidup senang, tak nak hidup susah. First of all, bila orang cakap, oh dah lama hidup senang, bila? Macam mana awak tahu lebih daripada saya? You suruh I pergi kerja kilang, I dah pernah try. Part timer kat cafe, I dah pernah try. I've done everything I can to be able to make extra income. Tapi every time I want to do so, benda sakit. Ada je orang dengki yang hantar sesuatu. Orang cakap, oh kita dapat RM700 every week as allowance. I cannot remember that. And I bukan nak cakap buruk pasal bapa I. We all and my father are on good terms. Siapa merasakan saya ada hutang, dia tampil ke depan. Tak payah nak jatuhkan saya. Tak mungkin manusia boleh jatuhkan manusia lain. Allah saja boleh. Kami nak kerja. Kami ada harga diri. Kami ada kedrat. Moga dengan kehadiran hari ini kita dapatlah meleraikan. Tapi kalau rasa banyak lagi soalan nak tanya, boleh. 100 soalan pun boleh. Memandangkan akak dah cakap pasal duit dah habis bayar bil, ada persoalan mengenai hospital yang akak duduk. Kenapa nak duduk hospital mahal? Kenapa tak pergi government? Soalan saya, kenapa sibuk? Maknanya ada sponsor daripada Singapura. Ada juga orang producer di KL. Begitu baiknya, mulianya hati dia. Menggesa saya mendapat rawatan yang terbaik. Saya buatlah. Ketika itu saya pun tak sedar. Ini semua kerja Amanda. Saya tahu saya di Katil Hospital. Anak saya yang uruskan semuanya. Dengan arahan daripada orang-orang Singapura dan sebagai adik orang KL, give your mother the best treatment. Macam tu kaedahnya. Saya rasa tak ada siapa pun manusia perlu pertikaikan. Dan minta mohon, berhentikanlah maki hamun anak-anak saya. Saya okey. 32 tahun jadi artis, orang maki okey je. Tak payah nak bring up the past. Boring lah guys. Tak basi dah. Hari ni saya ikrar mengampunkan semua kata-kata kesat. Bagaimana Allah selalu maafkan kita. Cari keredaan Allah. Slowly improve